Recording in progress. Okay. So, dalam video ni kita nak belajar cara nak lukis rajah sinar. Sebab hari tu video sebelum ni lah kita dah belajar pasal ciri-ciri image. Okay, tapi ciri-ciri image ni bila kita memang dah ada image diberi. Tapi kat sini kita baru nak lukis image. Jadi, benda-benda yang kita kena belajar kat sini pertama sekali, okay, korang kena faham yang ni. Okay, first sekali adalah F ni adalah panjang fokus. Okay, focal length. U adalah jarak image. 2F ni adalah double kepada focal length. Okay, maksud cikgu macam ni. Pertama sekali, ni adalah focal point kan? So, jarak antara titik fokus dengan pusat optik kanta adalah panjang fokus. Katakan, contoh saja, katakanlah panjang fokus dia ni adalah 5 cm. Okay, so F adalah 5 cm. Kalau macam tu, cuba fikir logik, 2F berapa? So, 2F mestilah 10 cm. Macam tu. So, dia macam apa beza 2F dengan 10, F? Dia just double je lah. Okay, dia just double sahaja. Okay, so F 5 cm, 2F 10 cm. Okay, jadi sekarang ni U pula apa benda? U adalah jarak objek. Maksudnya, objek kat sini kan, this is the object. So, daripada objek pergi ke pusat kanta, kalau korang tengok kat sini, kan? Ini adalah kita punya U. So kalau tengok dekat sini U ni, dia panjang lah sikit daripada F kan? Kan sebab U jauh dia macam ni, F kat sini. Jadi U panjang sikit daripada F. Tapi pendek sikit daripada 2F. Itu maksud benda ni. Jadi bila korang nampak simbol ni, korang fahamlah kedudukan dia sebenarnya nak memberitahu objek tu duduk dekat mana. Okay. Alright, so itu pertama. Yang keduanya adalah garisan. Okay, so kalau ikut dekat sini, okay, kalau ikut dekat sini, cara nak lukis dia adalah KFC. Okay, so bagi cikgu, KFC ni, okay, yang apa cikgu dekat SBM Flex ni ajar ni, dia memang sangat membantu, okay, tapi korang kena pandai adjust. Maksud cikgu macam ni, okay, KFC tu cara nak ingat je. Tapi, setiap kali korang lukis, kita kena imagine kita ada 3 garis. Okay, garis yang pertama adalah K dan F. Dan KF ni sentiasa sepasang. K dan F sentiasa sepasang. Maksudnya, kalau korang lukis K dulu, pasangan dia adalah F. Kalau yang macam cikgu K tu apa benda pula? Itu kejap. Okey, fokus dulu. K tu pasangan dia, selepas dia lukis K, wajib pergi F. Jangan pergi tempat lain. Okey, ini adalah garisan pertama. Garisan kedua, kalau C. Kalau ada C. Okey, mestilah ada C kan. Tapi point dia adalah KF. K dengan F tu sepasang. C tu memang dia seorang je, satu garis. Okey. Yang ketiga adalah F dan K. Yang ketiga adalah F dan K. Maksud cikgu, okay, K dan F ni sepasang. Tak kira siapa start dulu. K dan F tu sepasang, tak kira siapa yang kita start dulu. So, kalau kita start dengan K, pasangan dia mesti F. Okay, sambung garisan tu dengan F. Kalau kita start dengan F, sambung garisan tu dengan K. Okay, jadi apa-apa pun, semua ni start daripada objek. Okay, first kali adalah kita tengok, kita buat KF dulu. So, K tu apa? Kalau tengok dekat sini, K tu kotak. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan kotak? So, ni adalah kotak. Okay, nampak ni kotak. Tapi tak payahlah lorek macam ni. Nak cakap sebenarnya dia adalah kotak sebab kita akan lukis satu garisan dekat atas ni untuk menghasilkan kotak tu lah. Saya ingat kotak cikgu. Tak apa. Okay. Kita lukis satu garis kat atas ni untuk nampak kotak. Siap. Okay. Selepas habis kotak, okay, ingat pasangan dia apa? F. Jadi korang jangan start baru kat sini. Jangan start baru. Tak, sebab K dan F tu sepasang. Jadi lepas kita lukis K, tak habis lagi. Korang kena habiskan garisan dengan lalu F. Nampak? Itu maksud cikgu sepasang. Selepas K, wajib sambung terus ke F. Mungkin ada yang tanya, cikgu bila nak pergi 2F? Tak ada, dia tak pergi 2F. Dia memang pergi F. Jangan pergi dekat 2F. Dia memang pergi KF. Dia pergi F. Dia bukan K2FC, tak. Dia KFC. So, lepas K, mesti lalu F. So, ini adalah kotaknya. Ini adalah F-nya. Okay. Lepas tu, garisan kedua adalah C. So, daripada objek juga sebab setiap kali kita mula garis tu, 1, 2, 3 tu, setiap kali kita mula, kita memang mula dekat kepala objek. Okey, sebenarnya kat sinilah. Kan? Lepas tu C kat mana? Okey, C tu adalah pusat. So, center. Center yang mana? Center of the lens. Ni lah center of the lens. So, kita akan lukis dia, tarik dia sampai center of the lens. Ini. Nampak? Ini adalah kita punya C. Center of the lens. So, KF sudah, C sudah. So, kalau korang perasan, dia bertemu dekat sini kan?
So sebenarnya daripada 3 garis ni korang hanya perlu lukis 2 je. Okey, 2 daripada 3 garis. Tapi kenapa cikgu ajar 3? Sebab nanti bila kita belajar cermin, okey, ada situasi di mana tak boleh nak buat KF. Ada yang tak boleh nak buat C. Ada yang tak boleh buat FK. So, kita kena belajar 3-3 supaya at least 2 tu boleh digunakan. Okey, so kena ketiga-tiga cikgu? Tak perlu. Asalkan dapat je tempat bersilang ni, korang dah dapat dah jawapan dia sebenarnya. Okey, so kalau dalam kes ni, jawapan kita adalah di sinilah. Sengitlah sikit tapi lebih kurang kat sini. Okey? Tapi cikgu nak tunjuk lah sebabnya nak bagi tahu boleh je. Okey, buat 2 tu. Tapi kat sini cikgu nak tunjuk 3-3 garis. So garis yang ketiga adalah FK. So kita start daripada F. So daripada kepala dia juga lalu F. Nampak tak? Inilah dia lalu F. So dia pun lalu F. So lepas lalu F nak buat apa? Pasangan dia apa? Nak start balik ke? Tak. Kita start, kita sambung. So dekat sini, kita akan garis kat sini. So perasan tak? Nampak? Kita still dapat image yang sama. So kotaknya yang mana cikgu? Kotaknya yang ni lah. Okay? Ini adalah dia punya kotak. Kalau tadi kotaknya di atas. Kan? Kotak lalu F. Tapi sekarang ni kita buat F dulu. Kemudian baru kotak. So kotaknya di bawah lah. Macam tu. Jadi tujuan kita buat semua ni adalah supaya kita boleh mendapatkan. Okay, kejap. Cikgu label dulu So F lepas tu lalu K. So tujuan dia adalah untuk mendapatkan image ni. Kan? Okay, jadi sekarang ni apa ciri-ciri image? Okay, sebenarnya tak pernah jelas sangat. Tapi ciri-ciri dia adalah pertama sekali korang tengok saiz dia. Okay, katakanlah tak sure dengan saiz dia. Okay, kita tengok kat sini Ni image kan? Nampak? Ni objek. Objeknya kecil je. Image dia besar. Jadi image dia kita kata apa ni? Image-nya dibesarkan. Okay, so image ni dibesarkan. Okay, so kalau dibesarkan maksudnya dia magnified lah. Lepas tu, satu arrow-nya ke belah atas, satu lagi ke bawah. Di antara soalan pernah cikgu dengar. Cikgu mana nak tahu arrow tu atas ke bawah? Korang tengok dia bentuk kat mana? Dia dibentuk kat bawah. Jadi kan dia sentiasa menjauhi daripada paksi utama. So maksudnya di paksi utama, jauh dari paksi utama, inilah kita punya image. So arrow dia ke bawah. Yang ni paksi utama kat sini kan? Arrow dia ke atas. Jadi ini dikira sebagai songsang ataupun inverted. Lepas tu kita belajar tadi kalau songsang, matematik, sains. Okay, UV infrared. So kalau maya mesti tegak, kalau songsang mesti nyata. Kalau upright mesti virtual, kalau inverted mesti real. So dekat sini dia inverted, so dia mesti real. Kalau kat sini dia songsang, dia mesti nyata. Macam itulah dia. Okay, selesai. Alright, jadi dapatlah lukis image. Okay, sekarang kita ada lagi 2 gambar. Sebenarnya kan kalau tengok buku teks rasanya ada 6 kot. Okay, kalau tak salah cikgu, kalau korang tengok dalam buku teks, dia ada total 6 gambar. Jadi praktis lah. Sebenarnya semua tu boleh apply KFC tapi korang kena macam orang kata adjust. Gitu. Alright. So, dekat sini jom. Gambar kedua. Korang boleh lah buat dulu kan. Korang boleh je buat dulu. So, pertama sekali adalah U lebih besar dari 2F. Sama macam tadi. Ini adalah objek kita. So, ni adalah jarak objek. U. Okay. So, 2F adalah yang ni. So, betul lah kan U lagi besar daripada 2F. Okay. So, U lagi besar daripada 2F. So, first kali kita buat kotak. KFC kan? Okay. So, dekat sini kita boleh buat kotak. Kotak pasangannya apa? Sentiasa F. Jadi, jangan habis lagi ni. Tak habis lagi ni. Tak lengkap. So, dia kena lalu F. Lepas tu, nak buat apa? Dia kena lalu center. Kat sini. Okey, cikgu boleh tak kalau saya nak buat garis ketiga, nampak garis ketiga lalu F lah. Cuma selepas F tak habis lagi kan? Apa pasangan dia? Pasangan dia adalah K. So, macam ni lah. Gitu. So, kotak lalu F. Lalu C. Lepas tu lalu F. Buat kotak balik. So, ini adalah kita punya image. Kan? KFC juga. Okay, so kita buat K dengan F. Lepas tu kita buat C. Tapi, kalau nak buat lagi satu tu, dia FK. Jadi, kalau tengok dekat sini, ciri-ciri dia adalah saiz dia macam mana? Kecil kan? So, kecil. Diminished. Okay, inverted. Alamak, inverted apa? Songsang. Songsang. Inverted. So, kalau inverted, pasangan dia adalah real. Okay, dia adalah nyata. Contohlah. Okay, selesai dia sekali je. Sekali je korang dah dapat KFC ni, tukarlah macam mana pun dalam brain korang senang je. Okay, praktis lah. Okay, jangan setahun lagi baru buka balik tau.
Okay, tengok selalu. Okay, tengok sikit-sikit selalu buat soalan. Right, anyway. Gambar yang ketiga. Okay. Ha, kali ni U lagi kecil daripada F. Nampak? Ni adalah U. Ni adalah F. So betul lah kan? U lagi kecil daripada F. Jadi macam mana kita nak lukis? Pertama sekali kita buat kotak. Kita buat kotak. Lepas kotak, pasangan dia apa? Pasangan dia adalah F. So, KF lah. Lepas tu, kita lalu C. Macam ni. Sudah. Lama, lama, lama. Macam mana, macam mana? Macam mana ni? Gelabah ke? Okey, tak ada. Bukan nak cakap. Kan? Kalau kita belajar tadi, cikgu kata mula-mula K dengan F. Lepas tu C, lepas tu F dan K. Tapi daripada sini, cikgu kata lagi, 2/3 je yang wajib. Kan? Jadi dalam kes ni, nampak tak? Kita dah buat K. Kita dah buat F. Kita dah buat C. Tapi alamak, macam mana nak buat FK? Takkan nak buat macam ni? Salah. Kan? Jadi tak apalah. Tak ada masalah. Sebab 2/3 dah settle. So 2 je lah garisan kat sini. Even yang waktu kita boleh buat 3 pun sebenarnya tak perlu buat 3. Sebab yang wajib 2. Sebab bila 2 tu lah kita dapat dia punya intercept. Intercept tu lah kita lukis kita punya image. Kan? Jadi dalam ni dapatlah. Tapi masalahnya kalau korang teruskan pun macam mana ni? Tak ada pun kat mana nak intercept. So apa yang korang boleh buat adalah ambil pembaris. Okay, ambil pembaris. Kan korang ada benda ni, garisan ni. Okay, ambil pembaris, letak je. Kat belakang ni garis je, tapi buat putus-putus. Nampak? Dia garisan juga, tapi buat putus-putus. Sama dengan kat sini, dia garis juga, tapi kita buat putus-putus. Tariklah dia. Kenapa putus-putus? Sebab cahaya, kan cahaya datang daripada sini kan? Cahaya lalu kantah. Jadi cahaya tu di sinilah. Cahaya tu belah sini. Jadi belakang ni sebenarnya cahaya tu tak ada. Ini adalah bayangan kita saja. Kita imagine dia ke belakang. Macam itulah. Okay. Jadi image kita kat sini. Nampak? Dia bertemu kat sini. So, kita buat putus-putus. Kenapa putus-putus? Okay, kejap. Cikgu bagi tahu kenapa. Kita tulis ciri-ciri dia dulu. Pertama sekali size dia. Nampak? Ini adalah objek. Ini adalah image. Besar. Image-nya. Jadi, image-nya dibesarkan. Magnify. Okey, dua-dua arrow-nya ke atas. Okey, macam tadi kan Cikgu ajar, okey, kita punya paksi utama kat sini. Jadi bila lukisan kita ke atas, jadi arrow dia ke atas lah. Macam tu. So dia adalah tegak. Sebab dua-dua ke atas, sama arah gitu. Okey, dia adalah upright. Lepas tu kalau upright, pasangan dia adalah virtual. Okey, dia adalah maya. So maya tu kita akan lukis putus-putus. Memang kalau maya, kita akan lukis putus-putus. Okey, cikgu pernah lah tengok dalam skema trial kan. Tak putus-putus pun dia terima je. Tapi kalau ikut buku teks, gambar dia, kalau maya memang putus-putus. Macam itulah dia. Alright, jadi waktu cikgu ajar pasal ciri-ciri, cikgu dah tunjuk dah contoh apa yang dimasukkan dengan imej nyata kan. Okay, so dekat sini cikgu nak bagi tahu apa yang dimasukkan dengan imej maya. Okay, benda ni, U kurang daripada F ni adalah ciri-ciri untuk kanta pembesar. Okay, kanta pembesar ataupun magnifying glass. Okay, jadi ni penting tau. Sebab apa? Sebab dalam exam dia boleh je tanya, okay, ini adalah kanta pembesar. Nak letak objek kat mana? Objek, kalau kanta pembesar, kena letak kat sini. Mungkin ada yang tanya, cikgu saya tak nak letak kat situ. Tak jadilah. Itu masalahnya. Kalau nak dia bertindak seperti kanta pembesar, magnifying glass, dan kita memang nak virtual upright magnified, maya tegak besar, wajib rupa dia macam ni. Kena. Kena juga. Tak kira. Sebab kalau letak kat tempat lain, dia dah tak jadi benda tu lah. Okay, jadi syarat untuk jadikan kanta ni sebagai kanta pembesar, if you want this lens to become magnifying glass, and then produce virtual upright magnified, menghasilkan maya tegak besar, wajib objek tu di sini. Letakkan tempat lain, dia dah jadi benda lain. Okay? Alright, berbalik kepada poin tadi, kenapa kita kata benda ni maya? Sebab, okay, cikgu kata ini adalah kanta pembesar, betul? So, kalaulah cikgu lukis korang, okay, ni kanta pembesar, side view, side view. Okay, ni tempat kita pegang kanta tu lah. Lepas tu kan, korang nak tengok semut. Okay, bila korang tengok semut, mata korang nak tengok semut tu besar lah kan. Bila lalu kanta pembesar, ni kanta pembesar. Ya Allah, apa ni? Okay, so bila korang tengok kanta pembesar, melalui kanta pembesar nak tengok semut, korang nampak semut tu besar. Tapi kalau nak tengok semut tu besar, korang punya mata dekat X ke dekat Y? Kalau nak tengok semut tu besar, mata kita nak letak kat mana? Mestilah mata kita dekat Y kan? Apa benda pula kita nak tengok dekat X kan? So mata kita tengok dekat Y. So korang nampaklah semut tu besar.
Okay, korang nampak semut tu besar. Tapi kan, cuba korang panggil kawan korang. Panggil kawan, kata, wait, 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 tengok semut besar, semut besar. Mata dia kena letak kat mana? Mata dia kena dekat sini juga. Kan? Jadi, point dekat sini adalah, kanta ni, okay, hanya melalui kanta saja mata kita tengok, baru kita nampak semut ni besar. Maksudnya semut ni image dia sebenarnya tak ada. Kita hanya boleh tengok melalui kanta baru kita nampak image tu. Jadi dia tak terhasil dekat atas mana-mana skrin. Maksudnya kalau korang mata korang kat sini dah tak nampak dah sebab benda tu tak ada pun sebenarnya kat situ. Jadi itu masuk maya tu. Maksudnya benda tu tak real. Dia adalah virtual sahaja image besar tu. Benda tu sebenarnya tak ada. Kalau nak tengok juga kena melalui kanta. Okey, jadi dalam gambar ni mata kita kena belah sini lah. Sebab apa? Sebab dari sinilah kita nampak benda ni besar. Sebab kalau kita letak mata kat sini, kita nampak semut je lah. Sebab benda ni sebenarnya tak ada. Benda ni hanya nampak melalui kanta. Okey, jadi ini yang kita panggil sebagai maya. Jadi apa yang virtualnya, apa yang virtual, nak dibandingkan dengan nyata tadi, nampak? Ini adalah nyata. Okey, korang nampak lilin ni, okey, lalu kanta, nampak image kat belakang kan? Panggil kawan, okey, tengok image besar. Dia boleh je mata dia kat mana-mana. Maksudnya mata dia tak perlu nak tengok ikut kanta baru nampak image besar, tak. Okey, mata dia letaklah kat mana-mana pun dia still nampak image sebab benda tu betul-betul ada dekat atas skrin. So itu yang dikatakan dengan image nyata ataupun real image. Berbanding dengan image yang maya di mana kalau nak tengok kena tengok melalui kanta tu. Okey, sebab dia tidak ada dekat terbentuk dekat mana-mana. Alright? Harap dapatlah Okay, so itulah ceritanya tentang kanta pembesar. Jadi macam cikgu kata tadi dalam buku teks ada je contoh-contoh lain untuk lukisan. Maksudnya kedudukan dia bila dia dekat atas F, kedudukan dia bila dia mana-mana lah. Okay, 2F, sama saiz macam tu. So yang tu korang boleh tengok dekat dalam buku teks. Alright? So, kat sini ada beberapa soalan kot. Ada berapa? Dua. Okay, so soalan pertama. Rajah menunjukkan objek diletakkan di hadapan kancah cembung pada jarak melebihi 2F. Apakah ciri-ciri image yang akan dibentuk oleh kancah tersebut? Okay, what is the characteristic of image? So, kat sini, first korang boleh hafal. Macam mana nak hafal cikgu? Itu nanti cikgu tunjuk. Okay, tapi first korang boleh hafal. Yang keduanya, korang boleh lukis. Kalau rasa tak hafal, macam cikgu personally, cikgu prefer kalau tak hafal. Sebab kalau hafal banyak kan, okay, so kita boleh lukis. So, kita buat kotak. Tapi dia belah kanan kali ni. Sama je. Lepas buat kotak, buat apa? Lalu F. Lepas tu, pergi mana? Lalu C. Macam ni lah. So, ini adalah image kita. Cikgu tak payah ke buat FK? Boleh juga kalau nak buat. Sama je cerita dia. So, F lalu K. Kan? Alright. So, tengok dekat sini. Kita nampak dia lagi kecil. It is smaller. Okay. So, ni dah salah. Lepas tu, dia tegak ke songsang. Dia adalah songsang. So, dia adalah nyata. So, jawapan dia adalah di dadu. Okay. Seterusnya, kita tengok satu lagi soalan. Kat sini. Okay. Rajah menunjukkan seekor semut yang diperhatikan menggunakan kanta pembesar. Magnifying glass. Baru je cakap tadi. So, dia kata, kat mana kita nak letak semut tu? Okay. Where do we put the N so that the image is virtual upright magnified? Maksudnya, kita nak guna dia sebagai kanta pembesar lah. So, virtual upright magnified, kita kena letak. Kalau kanta pembesar, memang kena macam ni lah. Okay. Kalau kanta pembesar, memang dekat sini. Macam itulah cerita dia. Okay. Alright. So, cakap pasal size tadi tu. Pasal, tak apalah. Yang itu nanti kita akan tengok. Dia punya, tadi cikgu kata boleh juga hafal kan? So, kalau nak hafal, ini adalah cara nak hafal dia. Tapi cikgu rasa cikgu akan explain selepas kita belajar cara lukis kanta cekung. Okay, cara lukis Raja Sinar untuk kanta cekung pula. Alright. So, untuk yang kali ni, habislah kita dah belajar cara lukis. Tapi korang, again, dekat dalam buku teks memang ada 5 ke 6. Okay, position yang berbeza untuk objek yang mana korang boleh belajar. Try untuk apply KFC dekat situ. Alright, so itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih. Assalamualaikum.